Jujur tau saya cakap, selain saya suka dengan Nani, saya suka juga dengan Mama. Tapi saya dapat teka ni, akak ni mesti anak nombor 1 kan? Mana ada? Anak nombor 3 lah. Serius lah? Ya. Tapi tak apalah kak, yang penting akak nombor 1 dekat hati saya. Yang penting akak nombor 1 dekat hati saya. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ni Cik Ayu Cik Ayu ni. Ayu. Ya. Saya double taxi online. Akak tunggu kat sebelah mana kak? Saya ni depan Kyoto Music Hotel. Oh, okey. Lagi 5 minit saya sampai. Tapi sebelum tu kak, saya nak minta maaf dulu kak. Tempat duduk belakang saya kotor. Tadi ada air sirap Bandung tumpah lah kak. Akak boleh tolong duduk depan tak? Boleh. Boleh Emang apa sih nggak boleh? Okey kak. Kejap lagi saya sampai Okey. Okey. Terima kasih kak. Assalamualaikum. Salam. Okey geng, boleh. Jom kita pergi ambil. Jangan lupa like, comment and subscribe. Semoga aku terus bersemangat untuk berkarya. Jom. Betul. Baju hitam guys. Akak ni pakai baju hitam. Assalamualaikum. Salam. Sorry kak, tempat duduk belakang kotor kak. Okey. Ada sirap Bandung tadi. Sirap Bandung. Sirap Bandung siapa? Tu tadi ada customer tadi. Dia ada tempat. Tolong pakai. Oh. Two hours later. Rumah kotor ni kak. Aduh, saya terlupa nak tutup app pula. Tiba-tiba dia masuk automatik. Minta izin akak kalau akak tak boleh tadi. Terpaksa lah juga kan. Saya terpaksa cancel je. Cakaplah cancel. Lama lagi nak tunggu, lambat. Susah dapat tadi? Susah dapat. Dia kalau petang-petang memang susah dapat kak. Jadi redor je lah kak Sambil-sambil kita dalam perjalanan ni, boleh tak saya nak tanya kak kan, sampai sekarang sampai usia akak sekarang ni, ada tak cita-cita yang akak tak tercapai lagi? Cita-cita apa Dalam hidup akak, cita-cita yang masih akak tak dapat capai lagi, ada? Cita-cita nak beli bangunan besar ke? Yelah. Macam itu maksudnya. Bangunan besar. Bangunan besar ke apa ke? Apa dia, setiap orang tu mesti dia ada cita-cita dia kan. Betul. Baru semangat dia nak bekerja kan. Kerja. Kalau saya lain tak? Saya ada cita-cita juga. Cita-cita tu apa? Saya nak jadi lelaki yang menyarungkan cincin di jari manis akak. Yang menyarungkan cincin di jari manis akak. Kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Ya bukan. Parah kan? Okay. Berapa orang kak? Adik-beradik? Adik-beradik 8. Serius tau? Ya. 8 orang Perempuan 6, lelaki 2. Perempuan 6, lelaki 2. Ramai juga Ramai. Anak saudara pun banyak lah. Banyak. Ada, kalau hari raya tu ramailah berkumpul kat satu rumah. Seronok ada keluarga yang besar macam tu. Seronok lah. Dia ramai kan. Adik-beradik pun ada macam-macam ragam ni kan. Kejap gada, kejap okey. Tapi saling rindu saling rindu lah. Semua duduk dekat-dekat kan kak? Dekat-dekat tak apa. Tapi saya dapat teka ni, akak ni mesti anak nombor 1 kan? Mana ada? Anak nombor 3 lah. Serius lah? Ya. Tapi tak apalah kak. Yang penting akak nombor 1 dekat hati saya. Yang penting akak nombor 1 dekat hati saya.
Dua kali dah kan? Dua kali. Aduh. Lagi ketiga? Kali ketiga. Ni apa nama? Punchline ke pick up line? Akak bekerja tak? Kerja. Bekerja? Kerja sendiri ke macam mana tu? Kerja dengan adik-beradik. Oh, kerja dengan adik-beradik. Kita ni bisnes online. Oh, bisnes online. Oh, akak ada bisnes online. Adik-beradik Adik-beradik. semua bekerja sama lah. Kerja sama. Macam mana orang order ataupun Buat live dekat TikTok. oh buat live kat, oh akak kerja buat live Rajin buat live. dekat TikTok Saya delivery. jadi admin lah semua. Oh, semua? Admin, saya post out parcel tu saya buat kerja. Okey. Kak boleh tolong tak kak? Saya nak check, saya tengah drive pula. Boleh tolong type kan tak? Tak apa. Tolong type kat situ. Akak tulis awak, Awak sayang, sayang saya saya tak, tak tanda soal. tak ada soal. Habis tu? Betul lah kak tulis? Betul lah. Apa tulis? Awak sayang saya tak? Sayang, Awak sayang saya tak? sayang. Aku tercipta olehnya. Oh my god. Itu je sebenarnya saya nak suruh akak. Nak saya cakap. Saya nak alasan suruh akak Alasan macam faham. Kak, saya nak minta izin sekejap. Saya nak buat panggilan telefon sekejap. Boleh tak? Sekejap. Assalamualaikum, Ma. Mama sibuk tak? Siapa ni? Wah, ni sibuk. Dia belum balik lagi lah. Saya balik dulu. Malah nak tunggu dia. Mama sibuk tak ni? Tak, sebenarnya saya ni ada benda nak cakap dengan Mama ni. Serius lah, Mama tak sibuk ni. Mama kan tahu saya ni kan boyfriend Ani. Ani tu kan anak Mama. Saya kan boyfriend Ani. Ani tu kan anak Mama kan. Tapi kan Ma, jujur tau saya cakap, selain saya suka dengan Ani, saya suka juga dengan Mama. Aduh, kenapa pula? Mama janganlah marah-marah. Kan kalau dah suka tak pakai logik akal. Mama tak kisah kan kalau saya suka Mama dengan ni. Kenapa pula? Pelik ke? What? Kan nanti kita boleh jalan sama-sama dengan Mama dengan Ani sekali. Mama janganlah beritahu Ani. Kan Mama janda. Okey, tak apa Mama, kita rahsiakan. Jangan sampai kantor dengan ni tau Mama. Alah, saya tahu Mama suka juga dengan saya. Saya tahulah. Tapi Mama janji jangan beritahu Ani. Tak adalah, orang sebelah dia tak kenal Ani. Kenal Ani tak? Tak. Serius tak kenal Ani? Tak kenal. Tak? Ani tak kenal kan? Tak kenal. So sekarang saya suka Ani dengan Mama. Macam itulah gayanya. Okey lah Ma. Saya nak ambil Ani dulu. Nanti lepas
lepas saya ambil Ani, saya terus pergi rumah mama. Yes. Nanti kita boleh keluar bertiga mama. What? Pandai tak saya? Okey lah mama. Okey. Bye bye mama. Bye bye sayang. Ayo mama. Okey. Aduh. Tak maaf kan? Tak kenalan ni kan? Serius? Serius lah. Ni tak kenal, mama pun tak kenal. Mama pun tak kenal. Kalau kenal jangan beritahu Ani ya. Kenapa kak ketawa? Lucu kan? Ha? Apa tu nak bercinta dengan mak dengan anak-anak macam mana? Jimat sikit kak. Jimat sikit. Kalau keluar sama-sama satu kereta, dah jimat lah duit minyak. Aduh, tak boleh. Tak boleh. Tapi saya pandai tak? Tak pandai. Pandai apa benda macam tu? Oh tak pandai. Salah tu tak? Salah lah. 5 minutes later. Sebenarnya kak, perjalanan yang akak naik dengan saya tadi, daripada mula sampai last ni, sebenarnya perjalanan akak dirakam. Sekarang akak berada di channel YouTube saya, Nazar Bro. Belum tu saya nak minta izin akak ni sebenarnya. Sebenarnya akak sama cari kamera ke? Ya. Oh. Kamera dia ni je. yang kecil ni dia macam dia scam ni. Jahat lah bagi Allah. Sebenarnya saya cakap tadi semua tu tak betul kan? Saya cakap seseorang cakap dengan mama ke apa, pelik kan? Pelik kan? Dapat anak dengan mak-mak sekali dia dah sapu kan? Kenapa lah pula orang macam ni? Jadi saya pikat-pikat lain akak tu tadi. Minta maaf banyak kak. Sebenarnya apa ni? Akak sedang dirakam. Jadi sebelum tu saya nak minta izin akak lah. Boleh tak saya masukkan dekat media sosial, dekat mana-mana platform saya video ni. Kalau akak izinkan saya masukkan. Tapi kalau akak tak izinkan tak apa, saya akan delete dia. Depan akak saya delete. Boleh. Boleh? Serius? Serius. Boleh? Akak tak kisah? Tak ada orang marah Tak ada. Betul? Betul. Serius? Serius. Mama geng. Terima kasih banyak kak akak dah izinkan saya masukkan video ni dekat media sosial. Tapi lagi satu, akak tak payah bayar tambang ni. Tak bayar. Tak bayar. Ya, Sebab betul. apa akak dah izinkan saya masukkan video ni. Lepas tu akak sporting. Jadi ini tak apa. Kalau akak nak saya ambil akak balik pun lagi sekali ke apa nanti, akak boleh saya. Free lagi Free lagi lah. Tak apa, saya tak kisah kak. Akak ada media sosial lah, apa-apalah. Boleh tak saya sharekan sekali dekat saya punya sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman saya ni semua? Boleh. Untuk dia orang kepo-kepo lah, siapa akak ni kan? Boleh. Nanti saya sharekan. Okey geng, aku dah minta. Aku minta korang semua komen yang baik-baik, yang muni-muni. Kalau korang tak komen yang baik-baik, yang muni-muni, ni kali aku tak nak minta lagi. Terima kasih juga pada akak ni yang dah izinkan kita, dah menghiburkan korang. Sebab kena-kena kan. Okey kak, ada apa-apa nak cakap tak? Dekat saya punya kamera tak ada intinya terima kasih je lah. Terima kasih. Dah prank saya kan. Terima kasih dah prank dengan kak ni. Dah prank saya. Okey gang, aku Nazar Bro. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.